Okay guys, full tank Toyota Corolla Cross Hybrid. Okay, ramai nak tahu berapa full tank bang. So, aku dah sampai dekat Petronas. Okay, minyak sekarang ni dekat Paraparas E. Okay, memang Paraparas E. So, dia boleh pergi lagi 15 km lah. Tapi yang ni model hybrid. Okay, jadi dia ada bateri kat situ. Jom kita tengok berapa ringgit. Aku biasa isi dalam 60. So aku akan isi 60 je hari ni Faham 260? Ada kat Mesra. Okay. Okay guys, so kita dah isi. Kita nak tengok lah berapa dapat. Kita duduk jauh sikit, takut nanti kena kecam pula. Biarkan diisi. So kalau tengok kat situ 12 liter, 13 liter. Okay, last kali kita dapat 29.3 liter Okay guys, jom kita tengok minyak dia full tak full. Okay, dengan RM50, RM60 sorry. Kita tekan dulu start button. Full guys, RM60. Okay, RM60 dia boleh pergi berapa jauh? Dia boleh pergi, sekejap dia tak update lagi. Dia kena jalan dulu kot saya rasa. Okay, dia dah update boleh pergi 508 km. Tapi in reality sebenarnya dia boleh pergi lebih lah, sebab dia ada hybrid. Okay, maknanya 508 km ni minimum lah. Minimum. Kadang-kadang boleh pergi dalam 600. Ada pernah saya tengok ada yang berjaya buat sampai 700 km. Tapi dia buat slow lah. Dia buat slow kan. Okay, baik. Harap video ni membantu you guys yang mana-mana nak beli kereta hybrid. Okay.